dalam Mesyuarat Agung Tahunan WIKTA 2025 kita pada hari ini. Memandangkan masa kita agak terhad, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Presiden WIKTA yang berusaha, Puan Hajah Teti Heni, yang sentiasa memberi tunjang semangat dan inspirasi kepada kita semua. Dipersilakan Puan Hajah untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Terima kasih Miss Hana. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada hos majlis iaitu Miss Rohana Hamzah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada delegasi yang saya jemput, ahli jawatankuasa yang hadir di mesyuarat sekarang serta rakan dan rakan WIKTA yang sudi hadir ke majlis mesyuarat Agung Tahunan WIKTA 2025. Okey, izinkan saya melakukan pembentangan dalam bahasa Melayu ya. Okey, ada beberapa agenda yang ingin saya sentuh pada mesyuarat hari ini, iaitu antaranya ialah untuk mengumumkan sejarah WIKTA ya. Saya ingin menceritakan sejarah WIKTA secara ringkas ya di sini. Okey, WIKTA ditubuhkan pada 2016 pada bulan Oktober. WIKTA bermaksud Women in Governance Technology Association of Malaysia WIKTA, atau dalam bahasa Melayu bahasa Melayu Persatuan Wanita dalam Urus Tadbir dan Teknologi Malaysia. Okey, ia ditubuhkan pada 2016 di mana saya adalah presiden dan pengasas, di samping Cik Nik Amadin Harisah yang merupakan naib presiden dan juga pengasas WIKTA. Okey, tujuan penubuhan WIKTA adalah untuk memperkasa wanita dalam teknologi dan urus tadbir khususnya. Okey, selain daripada itu, WIKTA hingga kini telah banyak membantu ramai golongan wanita daripada warga emas hingga kepada gadis dan dalam memperkasakan kejayaan mereka ya, kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Okey. Untuk pengetahuan semua, WIKTA bernaung di bawah non-profit organisation ataupun pertubuhan bukan kerajaan ataupun non-political organisation ataupun bukan pertubuhan politik ya. WIKTA secara ringkas bernaung di bawah non-profit organisation ataupun organisasi yang bukan berasaskan keuntungan ya, untuk semua tahu ya. Okey. Agenda seterusnya, tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk mengumumkan aktiviti yang berlaku pada Januari hingga sekarang. Okey. Saya ingin umumkan beberapa aktiviti yang telah berlangsung. Ya. Antaranya, WIKTA telah pun memulakan aktiviti dengan menyertai FFIS 25 pada 25 hingga 26 Februari 2025 di Aloft, Kuala Lumpur Central. Untuk info, WIKTA merupakan support partner kepada City Event Asia sejak 2023. Okay, untuk pengetahuan semua, City Event Asia ialah organisasi ataupun syarikat event daripada luar negara yang beroperasi di sini. Jadi saya berasa bertuah kerana menjadi rakan support partner kepada City Event Asia. Tujuan WIKTA menjadi support partner kepada City Event Asia ialah untuk memberi peluang kerjasama dua hala antara WIKTA dan organisasi luar negara untuk menyertai persidangan mereka, menyertai gerai. Jika mereka buka booth, kita akan menghantar wakil WIKTA ke sana. Di samping membina rangkaian serta memberi peluang wanita belajar tentang ilmu korporat, industri, ekonomi, kewangan dan pendidikan. Saya rasa bertuah kerana pada tahun ini, WIKTA telah menghantar dua wakil WIKTA iaitu Miss Rohana Hamzah, hos kita, serta Miss Nur Fahin Hazira Abdul Kadir ke AFIS 25. Terima kasih daripada saya kerana mewakili saya dan WIKTA ke sana. Aktiviti seterusnya, saya dan WIKTA telah menjalankan hubungan akrab dengan Parlimen Malaysia sejak awal 2000. Pada 7 Mac 2025, saya telah dijemput oleh Parlimen sekali lagi ke satu majlis bertemakan kesaksamaan gender penggerak perubahan untuk bersama dengan Timbalan Menteri
wanita Malaysia iaitu Datuk Seri Noraini, beberapa ahli parlimen wanita, pemimpin pertubuhan wanita, akademia atau ahli akademik dan tetamu kehormat yang hadir di majlis tersebut. Tujuan utama majlis adalah untuk meraihkan Hari Wanita Sedunia peringkat Malaysia anjuran Parlimen. Aktiviti yang seterusnya ialah pada 14 Julai lalu, saya telah mewakili WIKTA ke majlis ISO 37,000 ataupun 37,001. Nanti boleh rujuk saya kemudian apakah majlis ini ia adalah majlis ataupun Anti-Bribery Management System gathering ataupun forum anjuran ABAC Center of Excellence di Hilton Kuala Lumpur. ABAC merupakan rakan integriti kami WIKTA dalam usaha membantu menyampaikan kesedaran kepada masyarakat terutama organisasi perniagaan supaya mengamalkan penilaian risiko, mengekalkan pematuhan dan prestasi amalan terbaik, menambah baik sistem serta yang paling penting menentang rasuah. Di majlis itu juga, saya telah menyaksikan beberapa buah syarikat yang telah menerima award integriti daripada ABAC. Aktiviti seterusnya. WIKTA turut menyokong organisasi yang menjurus ke arah keamanan. Justru baru-baru ini, WIKTA telah menyertai persidangan bertajuk International Women Leader Peace Meeting, anjuran IWPG atau International Women Peace Group, salah satu daripada rakan keamanan WIKTA pada 26 Julai baru-baru ini secara online. WIKTA diwakili oleh Miss Rohana Hamzah, hos kami, serta rakannya Miss Hawa Omar dan Miss Ida Rahayu. Terima kasih daripada saya sebanyak-banyaknya kerana anda telah membawa payung WIKTA di satu international conference anjuran IWPG. Saya sangat berbangga. Justru saya ingin mengambil kesempatan sebentar dalam majlis ini untuk memberi sedikit pandangan sebab ada di antara rakan-rakan pertubuhan saya daripada pertubuhan lain yang meminta pandangan saya tentang isu keamanan dunia yang berlaku sekarang. Okey, saya cuba sedaya upaya untuk mengelak campur tangan ke atas isu keamanan dan misi kemanusiaan yang berlaku sekarang. Anda semua tahu kan apa yang sedang berlaku sekarang? Justru saya menyuruh kepada rakan serta rangkaian WIKTA, juga semua yang berada dalam WIKTA, supaya tidak membuat sebarang kesimpulan, spekulasi, andaian setelah melihat beberapa buah negara termasuk rakan keamanan kami iaitu Korea Selatan, Jepun dan juga Singapura yang tidak menyokong ke arah kemerdekaan negara Palestin. Okey. Aktiviti yang seterusnya. WIKTA telah menyertai KAI Malaysia 2025 Event Expo di KLCC pada 7 hingga 9 Ogos baru-baru ini. Anjuran beberapa buah organisasi korporat seperti Event Expo, Mesios, Evenesis dan lain-lain. Sejarah, WIKTA telah menyertai program dengan KAI Malaysia sejak penubuhan WIKTA pada 2016 hingga sekarang. Tujuan utama hubungan ini adalah untuk menyokong kerja kemasyarakatan dan kebajikan yang dilakukan oleh WIKTA. Di program KAI Malaysia ini, yang berlaku baru-baru ini, WIKTA telah melibatkan diri dalam 3 acara seperti membuka booth atau gerai dan memberi peluang kepada beberapa buah rakan teknologi kami iaitu syarikat Odela Business Services Sdn Bhd, eBOS Teknologi Sdn Bhd dan BSTEM Ready Sdn Bhd untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka. WIKTA juga mengambil bahagian dalam sesi ucapan oleh penceramah daripada saya yang bertajuk Women and SME in Shaping the Future of AI. Dan dalam KAI Malaysia juga, WIKTA telah menyertai sesi bakat dan aktiviti iaitu persembahan drone oleh syarikat BSTEM Ready Sdn Bhd. Saya berterima kasih kepada 3 syarikat Sdn Bhd ini yang merupakan rakan teknologi WIKTA kerana telah sama-sama mengikuti WIKTA untuk menyertai KAI Malaysia. Terima kasih
Baru-baru ini pada bulan Ogos, WIKTA telah melancarkan kempen Merdeka 2025 bersama beberapa tim video maker sukarelawan untuk membuat video ucapan merdeka. Justru beberapa orang AJK, delegasi dan rakan WIKTA telah dijemput untuk menyampaikan ucapan merdeka masing-masing. Video tersebut telah pun disiarkan di channel YouTube WIKTA untuk tontonan semua. Saya rasa ada di kalangan peserta di sini yang telah menyertai video merdeka tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Okey, agenda seterusnya iaitu pengumuman kewangan WIKTA. Saya di sini akan mewakili bendahari untuk menyampaikan dan memaklumkan status kewangan pertubuhan WIKTA. Namun, saya tidak boleh berkongsi atau memaparkan jumlah baki akaun untuk tujuan privasi dan keselamatan. Jika anda ingin tahu, hubungi saya secara email ataupun peribadi untuk maklumat tentang status baki akaun yang ada dalam WIKTA sekarang ya. Tetapi saya boleh berkongsi kepada semua iaitu sumber kewangan WIKTA diperolehi daripada kutipan yuran tahunan oleh individu ataupun ahli WIKTA yang berdaftar. Sumber kewangan juga datang daripada yuran daripada aktiviti seperti aktiviti yang disertai oleh WIKTA dalam persidangan iaitu membuka gerai. Jadi kita mengambil yuran ataupun sedikit sumbangan daripada eksibiter-eksibiter yang menyertai gerai kami. Di situlah punca sumber kewangan kami. Selain daripada itu, kami juga mendapat sumber kewangan daripada beberapa penderma ya, yang sudi menderma wang mereka untuk WIKTA lakukan ataupun beli barang-barang contoh seperti beras, pakaian dan minuman ataupun wang tunai daripada yang kita ambil daripada penderma dan kita dermakan kembali kepada mereka yang layak. Ya. Seperti WIKTA mempunyai beberapa pertubuhan kebajikan yang kami bantu ya, dan anda boleh lihat beberapa pertubuhan tersebut di laman web rasmi WIKTA ya sebagai rujukan. Okey, agenda seterusnya ialah ucapan dan amanat serta hala tuju strategik WIKTA pada tahun hadapan. Okey. Setiap 2 tahun saya akan merombak atau memperbaharui senarai ahli jawatankuasa WIKTA. Untuk pengetahuan semua, setiap ahli jawatankuasa yang dilantik, tempoh perkhidmatan mereka, saya tidak memberi sebarang komitmen ataupun tanggungjawab ya, dan memberi mereka tempoh yang tetap untuk mereka jawat jawatan ya. Paling minimal tempoh mereka untuk berkhidmat dengan WIKTA ialah paling minimal setahun atau 2 tahun. Ya. Setahun agak tak munasabah, terlalu cepat. Ya. Mungkin ROS akan bertanya mengapa ahli ini menarik diri, kenapa sekejap saja dia berkhidmat. Jadi saya beri tempoh agak sedikit panjang iaitu 2 tahun untuk mereka berkhidmat. Jika mereka boleh berkhidmat dengan WIKTA lebih daripada 2 tahun hingga selama-lamanya, saya rasa gembira ya, dan alu-alukan. Ya. Saya ingin berkongsi ada mendapat seorang ahli jawatankuasa yang menjawat jawatan bendahari sejak mula penubuhan WIKTA 2016 hinggalah baru-baru ini pada 2023 rasanya dia telah memberitahu saya ingin menarik diri kerana ingin membuka perniagaan. Jadi dia paling lama lah saya ya. Dia paling lama menjawat jawatan bendahari dalam persatuan ya, WIKTA. Okey. Jadi ini makluman kepada semua ya. Jadi saya tidak memberi sebarang komitmen dan kita sebagai sukarelawan boleh datang dan pergi ya bila-bila masa sahaja. Okey. Oleh itu saya hari ini ingin mengumumkan menerima kedatangan ahli jawatankuasa baru seramai 3 orang untuk ya senarai ahli jawatankuasa 2026 hingga 2028 ya, 2 tahun tempoh masa untuk anda berkhidmat ya. Mereka ini akan menggantikan ahli jawatankuasa sekarang yang masih lagi memegang jawatan dan akan menarik diri ya atas beberapa alasan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya sebenarnya ingin ucapkan selamat datang kepada AJK baru. Okey, kongsilah pengalaman dan kepakaran anda kepada saya, WIKTA dan masyarakat. Setiap kita ada tanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan negara.
kita percaya setiap kebaikan yang kita lakukan sebagai Muslim, kita akan dapat pahala daripada kebaikan yang kita lakukan. Dan saya percaya kepada non-Muslim, kebaikan yang anda lakukan pasti akan dibalas di dunia. Ya. Kepada AJK yang akan meninggalkan barisan ahli jawatan kuasa, yang bakal tidak lagi memegang jawatan penting, tapi anda masih lagi boleh berkhidmat untuk saya dengan WIKTA pada bila-bila masa. Okey, saya telah mendapat beberapa mesej dan email. Rasanya ada di antara kita di sini yang memohon untuk memanjangkan hubungan, melakukan kerjasama dengan WIKTA pada tahun hadapan. Saya alu-alukan kepada rakan partner yang sedang melakukan program berterusan dengan WIKTA sekarang serta yang bakal melakukan aktiviti pada tahun hadapan. Saya mohon anda hantarkan cadangan, hantarkan program sekiranya ia boleh dijayakan dan sekiranya ia munasabah boleh dipanjangkan pada tahun hadapan. Saya akan review dan pertimbangkan program tersebut. Okey. InsyaAllah saya akan cuba review dan semoga kita dapat melakukan kerjasama bersama Okey. Saya nak tanya host jika kita dah sampai kepada agenda terakhir untuk pengetahuan semua disebabkan masa yang terhad, saya nak elakkan Q&A. Okey, saya cuba elakkan Q&A tapi kita ada masa lagi setengah jam, betul? Lebih kurang Okey. Saya tidak mahu melakukan Q&A sebenarnya hari ini. Tujuan utama adalah untuk membentangkan agenda WIKTA dan juga menyampaikan apa hala tuju saya pada masa akan datang dan juga apa yang sedang berlaku dalam WIKTA sekarang. Okey. Jika ada Q&A, jika ada soalan dan saya rasa saya ingin terjemahkan ucapan pembentangan tadi kepada bahasa Inggeris, jika anda mahu, saya akan cuba terjemahkan ke bahasa Inggeris dan saya akan emailkan nanti kepada anda laporan pembentangan dan ucapan saya pada hari ini. Kita akan lakukan ini host Okey. Saya rasa itu saja amanat penting penutup. Okay, kita dah dekat. Okey, saya sampaikan penutupnya. Okey. Alright. Dengan ini saya tutup mesyuarat agung tahunan WIKTA 2025 pada hari ini dan saya akan buka semula mesyuarat pada satu tarikh baru yang akan ditetapkan. Okey, hantarkan email, hantarkan Q&A, hantarkan pertanyaan anda kepada women.wikta@gmail.com. Okey, jika anda ingin laporan dalam bahasa Inggeris, saya akan terjemahkan. Okey. Saya ingin serahkan mesyuarat ini kepada host kita, Miss Rohana. Okey, terima kasih Puan Haja Titi dengan pembentangan dan agenda hala tuju WIKTA sebentar tadi. Sebab kita punya masa terlalu terhad, so boleh tak minta semua buka visual untuk kita ambil gambar? Boleh buka visual ke? Puan Malina? Yang lain tu tak apa sebab ada gambar. Senyum. Okey, senyum ya. Okey, Cik Zakia dah ada gambar dia. Okey, 1, 2, 3, senyum. Okey, terima kasih. Seterusnya saya nak menutup mesyuarat kita hari ini. Terima kasih. Ya. Saya ada lagi soalan tadi yang datang. 2-3 orang yang tak dapat hadir, sebenarnya mereka minta maaf kerana tidak dapat hadir. Ada yang uzur, ada yang sakit, ada yang berada di luar negara. Ada juga yang
tidak sihat 2-3 orang lah ya, yang berada di luar negara seorang telah minta saya untuk melakukan mesyuarat ini sekali lagi. Okey, untuk pengetahuan, mesyuarat agung tahunan ini tidak bolehlah dilakukan 2-3 kali. Ia hanyalah sekali saja mesyuarat ini, dan jika sekiranya ada maklum balas daripada peserta ataupun ada pertanyaan lain yang bukan mesyuarat agung, saya akan adakan secara kali yang kedua. Ya, ini permintaan mereka ya, untuk saya membuat satu lagi mesyuarat agung tahunan yang mana tidak mendasabah boleh berlaku. Okey, itu satu. Ya, saya akan cuba ya, kita akan buat mesyuarat susulan daripada mesyuarat agung tahunan ini. Kedua, saya akan ya, setelah mesyuarat ini dilakukan, apa yang berlaku ya selepas mesyuarat ini, semua nama-nama peserta dan juga jumlah peserta serta tarikh mesyuarat ini akan dihantar kepada ROS ya. Untuk pengetahuan ROS, dan setelah itu pada masa yang sama saya akan menghantar senarai nama ahli jawatankuasa yang baru ya. Jadi ia perlu berlaku very soon, as soon as possible ya, kerana mereka mahukan laporan daripada WIKTA. Jadi hari ini saya nak membuka peluang sebenarnya. Saya memerlukan seorang lagi ahli jawatankuasa ya, satu lagi seat kosong untuk mengisi jawatan ahli jawatankuasa. Jika anda di sini ingin menawarkan diri menjadi ahli jawatankuasa yang tidak ada syarat sebenarnya, tidak perlukan pengalaman, tidak perlukan pengetahuan yang besar banyak, sekiranya anda sukarelawan yang suka bekerja dengan orang ramai, suka bercakap dengan orang ramai, anda boleh hantar permohonan dengan saya ya. Kepada yang belum lagi memohon tu, boleh memohon hari ini. Saya ada satu lagi jawatan ya. Selepas senarai baru AJK dihantar, saya akan buat mesyuarat ya, untuk menjemput jawatankuasa yang baru, iaitu ahli jawatankuasa 2026 hingga 2028 nanti. Ia adalah perjumpaan semua ahli jawatankuasa baru, dan saya akan adakan perjumpaan seperti ini lagi ya, secara maya. Okey, saya rasa itu saja Cik Hana. Okey, terima kasih Puan Hajar. Mana yang tidak dapat ahli yang tidak dapat hadir tu, yang ada yang sakit ke apa, kita doakan semoga cepat sembuh lah. And then Puan Hajar kata tadi mungkin akan ada lagi sekali meeting kita ya Puan Hajar? Betul, ya ada lagi. Ada lagi ya, tapi bila tu? Tak tahu bila lagi ya? Tak tahu bila, sebab ini mesyuarat susulan. Bila habis submission saya, submission tentang maklumat mesyuarat ini kepada ROS, nama-nama senarai ahli jawatankuasa dihantar, dan setelah saya membuat mesyuarat dengan AJK barulah saya akan adakan mesyuarat susulan ya. Sebab hari ini pun sepatutnya saya mendengar beberapa rakan partner yang ingin bekerjasama dengan WIKTA yang hadir pada petang ini, mungkin mengharapkan mereka ingin bercakap dan juga berkongsi apakah bentuk kerjasama yang mereka ingin buat dengan saya. Jadi tak dapat dilakukan kerana agenda kita adalah untuk membentang mesyuarat agung tahunan ya. Jadi itu sebab saya kata susulan akan ada. Jadi kepada rakan WIKTA yang ingin berkongsi pandangan mereka ya, dengan saya secara online di hadapan peserta, mungkin peserta lain boleh dapat idea dan ingin bantu ya bersama ya, boleh hadir dalam mesyuarat tersebut ya. Kita win-win situation, right? Okay. Okay. Ana, ya. Kebetulan saya ingin perkenalkan sikit masa lagi. Cik Kamila Zakia Zahra adalah pelajar daripada Taylor University yang merupakan sukarelawan yang ingin bekerjasama dengan WIKTA, betul, pada tahun hadapan. Ya, okey. Saya dengan Taylor University atau ISEC ya, mereka mempunyai satu pertubuhan ya, pelajar-pelajar, lepasan pelajar ya, yang dipanggil ISEC, satu pertubuhan yang mana melahirkan sukarelawan daripada graduan Taylor University untuk membantu masyarakat. Saya suka tujuan murni mereka ini. Jadi saya harap kita dapat bekerjasama, Kamila, sebab kita belum lagi dapat bekerjasama secara fizikal. Secara online dah buat, tetapi fizikal belum lagi ya. Okay, jadi kita harap dapat melakukan secara fizikal. Aizat ya, apa kata Kamila tu? Sikit saja. Ya, boleh. Ya, okay. Selamat petang semua. Saya Kamila. Event tu kita buat ada dekat daripada Taylor University, tapi saya originally daripada University Putra Malaysia. Ya.
Yeah, and saya bagian daripada Isaac. Nah, Isaac ni buat volunteering juga lah. Tapi ini global volunteering dengan global talent juga. Jadi kita rekrut orang daripada luar Malaysia untuk buat volunteering dekat sini. Juga ada internship dekat sini juga lah. Ada pada program Isaac. Kedepannya hopefully bolehlah Isaac kerjasama dengan Wikta juga sebab ada projek yang might be suitable for Wikta juga. So kedepannya nanti juga Wikta dan Isaac boleh bekerja sama lah. Ya. Ya, itu saja dari saya. Okey. Terima kasih buat Terima kasih. Hana ada masa tak untuk kita perkenalkan Cik Malina? Ada. Kita ada masa setengah jam lagi. Okey. Bukan Cik Malina. Saya perkenal dulu. Cik Malina merupakan salah seorang ekshibitor kita di KAI Malaysia 2025 baru-baru ini. Mewakili Odella Business Services Sdn Bhd. Apa kata Cik Malina hari ini? Alhamdulillah, selamat berkenalan semua kepada organizer Miss Hana, Madam Hajah, Madam Datin Hajah Titi. Assalamualaikum semua. Okay, dengar tak my voice? Dengar ya. Nama saya Puan Marlina binti Osman. Saya daripada Odella Business Service. Dah bekerja dengan Odella lebih kurang 9 tahun. Okay, saya rasa Puan Datin Hajah Teti dah berkenalan lah dengan kami punya servis. Kami adalah growth architect di mana kami membantu SMEs, peniaga dan juga we help SMEs to growth lah in any kind of dia punya needs. Kita tengok. So, and kita jumpa Puan Datin Hajah Teti masa tu mengenai AI. Dan kenalah dengan tema kita masa KAI Malaysia tu teknologi. So, we are involved and kita rasa macam dah mesra, macam dah selesa sangat dengan Wikta. Okay. So, kami juga boleh insyaAllah membantu Wikta dengan insyaAllah keperkaran kami yang kami ada banyak event dengan KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan, dan juga kami banyak event dengan MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation. Tengoklah macam mana kalau ada win-win situation kita boleh slot in kat Wikta event-event dengan SME Bank ke, atau perlukan data maklumat untuk buat jemputan peserta ke, insyaAllah kita boleh cari mana-mana source lah yang kami ada, boleh bantu sharing. So itu sajalah. InsyaAllah kalau kami akan berkhidmat dengan ikhlas lah. Ikhlas-ikhlasnya insyaAllah. Terima kasih semua. Miss Hana, Miss Malina akan bakal jadi ahli jawatankuasa kita. Okey, terima kasih Miss Malina. Okay, kita ada seorang lagi yang saya nak perkenalkan Miss Carol sebab tetamu luar kita ya. Miss Carol hadir di Wikta booth pada KAI Malaysia 2025 baru-baru ini. Rezeki saya dapat berjumpa dengan Carol yang merupakan seorang coach ya, trainer yang hebat saya pasti ya. Terima kasih datang ke booth dan terima kasih kerana contribute your speech Merdeka video for Wikta, and I appreciate so much. Ada apa-apa yang Miss Carol nak cakap sekarang? Thank you so much for inviting me here. Yeah, actually there's a lot of opportunity for collaboration because what I do is mindset coaching and training, and I believe there's a lot of opportunity that we can offer your members. Training sessions, workshops on how to move from I cannot mindset to I can. So looking forward to having a chat with you. Yes. Betul Miss Hana ya, kita aware ya. Semua yang hadir hari ini semua ada peluang ya, semua ada tawaran kepada Wikta ya. Kita ingat mereka ini ya, kita akan cari mereka ya. Okey, Miss Hana ada lagi yang ingin disampaikan? Puan, kita ada seorang yang masuk hari ini iaitu Miss Rabiatul Adawiyah, setiausaha kita, dan Wan Nur Najah, kami punya bendahari ya, yang tiba-tiba masuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh
kita nampak tak Miss Hana minta dia munculkan dirinya untuk kita dapat gambarkan lagi. Puan Rabia dengan Wan Nunaja boleh buka visual ke sekejap? Okey, boleh ya semua. Nampak ke? Saya baru balik dari kelas. Sorry lambat sikit masuk. Thank you. Okay. Kita ada masa lagi setengah jam. Kita boleh Kita boleh sembang lagi kalau kan. Sebab Miss Hana boleh ambil gambar sekali lagi? Boleh. Okey. Nanti kita ambil gambar sekali lagi. Rabia boleh buka visual ke sekejap je? Okay, sekejap. Miss Ning tak dapat. Hai. Okay. Dah. Apa Okay. ni? Tak dapat. Puan Rabia ada apa nak ni ke? Nak disampaikan ke? Untuk apa ni meeting kita hari ni? Tak ada apa-apa kot. Ya, okey. Kalau tak ada apa-apa, apa ni, boleh ke saya nak tutup meeting kita hari ni? Boleh Bu Hajah? Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah atas ucapan dan agenda meeting kita pada hari ini. And then atas ucapan penutup dan kepada semua ahli yang hadir serta memberi kerjasama sepanjang Mesyuarat Agung Tahunan WIKTA 2025. Dengan ini majlis kita secara rasminya berakhir. Semoga segala perbincangan hari ini membawa manfaat dan kemajuan kepada WIKTA pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Kita jumpa lagi ya. Okey, jumpa lagi. Okay. Terima kasih Puan Hajah dan minta maaf juga dari saya. Okay, tak apa. Okay.